Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua anak-anak? InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam subjek Fiqh Syahadah tahun 2. Baik, hari ini kita akan belajar tajuk 3, iaitu nama Allah Ar-Rahim. Apa dia? Ar-Rahim. Baiklah. Seterusnya, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmah-hikmahmu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmatmu, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Terusnya, apa kata bapa-bapa ini? Wahai kawan-kawan, mari kita sama-sama membaca firman Allah Ta'ala di halaman sebelah. Jom, terbaik. InsyaAllah, marilah kita sama-sama membacakan firman Allah Ta'ala ini bersama muallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu Alimul ghaibi wasyahadah Huwar rahmanir rahim. Ayat ke-22. Ini surah apa? Surah Al-Hashr. Maksudnya, dialah Allah Ta'ala yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah Allah Ta'ala yang maha pemurah dan maha pengasih. Sadaqallahul azim. Baiklah, seterusnya, apa kata Yaya? Tahukah kawan-kawan, Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahim seperti yang terkandung di dalam Asma'ul Husna. Seperti kita membaca ayat Al-Quran tadi, maksudnya Allah yang mengetahui. Iaitu alim. Sama juga antara sifat-sifat, antara nama-nama Allah. Alim, yang mengetahui perkara gaib, maksudnya perkara yang tersembunyi, seperti khabar berita tentang neraka, syurga, malaikat, jin, alam kubur dan sebagainya. Dan yang nyata ni seperti ni di dalam yang kita boleh lihat di dalam dunia. Seterusnya ada sambungan ayat Al-Quran tadi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang maha pemurah dan lagi maha mengasihani. Okey. Seterusnya, maksud Ar-Rahim ialah Allah maha pengasih. Allah mengasihani hamba-Nya di kalangan orang yang beriman di hari akhirat nanti. Okey, baiklah. Penerangan maksud ayat ini, Allah bersifat pengasih. Seperti kita tahu, Allah pengasih. Tetapi Ar-Rahim ini berlainan dengan sifat, dengan nama Allah Ar-Rahman, yang bermaksud pemurah. Hal ini kerana Allah bersifat Ar-Rahman dengan semua makhluknya, tidak kira beriman ataupun kafir. Maksudnya Allah menyediakan segala rezeki dan kecukupan di dalam dunia ini. Akan tetapi Ar-Rahim Allah ini hanya kepada hamba-Nya yang beriman sahaja. Maksudnya Allah kasih kepada hamba-Nya yang beriman ini akan dimasukkan ke dalam syurga, dan sebaliknya kepada orang kafir tidak dapat masuk syurga kerana mereka kufur kepada Allah. Tetapi di dunia mereka dapat kasih sayang Allah, iaitu daripada Ar-Rahman. Ya.
Apa kata bobo ini? Selain itu, mengikut amalan orang alim, berzikir dengannya, iaitu berzikir dengan Ar-Rahim. Contohnya kita berzikir Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Kita sebut, kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala dengan memujinya. Berzikir dengannya, insya-Allah hati menjadi lembut dan tenang. Kenapa menjadi lembut, anak-anak? Sebab maksud Ar-Rahim itu sendiri ialah Allah Maha Pengasih. Kita akan jadi kasih kepada semua kawan-kawan kita. Kita akan jadi kasih dengan orang lain, dengan ibu bapa, dengan adik-adik dan guru-guru dan sebagainya. Seterusnya, apa kata Yaya lagi? Mari kita lihat apakah kelebihan beramal dengan sifat Ar-Rahim. Yaya nak cakap apa kelebihan kita beramal dengan sifat Ar-Rahim. Tadi Mubabai ada sebut, kan? Ada sebut mengikut amalan orang alim, berzikir dengan kalimah Ar-Rahim ini dapat menjadikan hati lembut dan tenang. Okey. Apa dia kelebihan beramal dengan sifat Ar-Rahim ini? Yang pertama ialah disukai oleh semua lapisan masyarakat. Okey. Maksudnya lapisan masyarakat di sini, semua golongan, semua orang akan suka kita. Baik ibu bapa, adik-adik, abang, kakak, dan kalau masyarakat dengan guru-guru dan orang-orang di luar sana. Seterusnya yang kedua ialah dipermudahkan segala urusan kehidupan. Hal ini kerana Allah telah berfirman, Maka mohonlah dengan nama Tuhanmu, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan kepada Allah mempunyai nama-nama asmaul husna, nama-nama Allah yang baik, maka kamu meminta pertolonganlah kepadanya. Kita sambil-sambil berdoa, kita sebut nama Allah. Dengan itu Allah kabulkan, Allah pemudahkan segala urusan kehidupan kita. Seterusnya, yang ketiga apa dia? Yang ketiga ialah mendapat keridhaan di sisi Allah Ta'ala. Ini kerana apa? Sebab setiap kali kita memuji Allah, setiap kali kita beramal dengan sifat Ar-Rahim ini, Allah redha, Allah sayang kepada kita semua. Seterusnya, yang keempat. Apa dia yang keempat, anak-anak? Dihormati oleh masyarakat. Ini sama dengan yang pertama tadi, disukai oleh semua lapisan masyarakat. Maksudnya masyarakat di luar sana akan hormat kepada kita. Sebab jikalau kita beramal dengan sifat Ar-Rahim ini, sudah tentu kita akan berakhlak mulia. Seterusnya, yang terakhir ialah yang kelima, dimasukkan ke dalam syurga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang kita mahukan, kan, anak-anak? Inilah kita punya matlamat. Hidup di dunia ini, kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga kita beramal dengan sifat Ar-Rahim ini, Allah menjadi kasih kepada kita. Allah akan masukkan kita ke dalam syurga Allah Ta'ala yang indah-indah. Jikalau kita tengok nikmat dunia ini sudah indah, alangkah indahnya syurga ini. Apa kata Gopal? Saya mahu kamu semua jelaskan semula maksud Ar-Rahim dan menyenaraikan 3 kelebihan beramal dengan sifat Ar-Rahim. Apakah dia sifat Ar-Rahim tadi? Apa maksudnya? Allah Ta'ala yang Maha Pengasih, iaitu Allah mengasihi hamba-Nya di kalangan orang yang beriman di hari akhirat nanti. Ingat, Allah kasih kepada orang yang beriman sahaja. Seterusnya, menyenaraikan 3 kelebihan beramal dengan sifat Ar-Rahim.
Apa dia? Tadi disukai oleh semua lapisan masyarakat. Kedua, dipermudahkan segala urusan kehidupan. Lagi, mendapat keredaan di sisi Allah Ta'ala. 3. Sebenarnya bukan 5 sahaja kelebihan beramal dengan sifat Ar-Rahim ini. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi muallim datangkan dekat dalam video ini hanya 5 sahaja untuk memudahkan kamu semua ingat, insya-Allah. Okey, kita sudah sampai ke penghujungnya. Okey, syukran kathiran ala istima'ikum. Terima kasih banyak-banyak kepada kamu semua di atas kamu mendengar video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan jaga kebersihan dan stay at home, break the chain of COVID-19. Assalamualaikum.